Kereta yang lawa tak selalu dapat. Kita dah tolong make up dah. Okay, dari depan sampai belakang body kit type R siap ada spoiler. So jom kita tengok untuk Honda Civic 1.5TC tahun 2018. So, dari segi depan dia macam ni, memang lawa. Okay, untuk sport rim, owner dah tukar dah sport rim. Cantik tak? Okay, so untuk bunga tayar ada dalam 70% macam tu. Okay, jom kita tengok untuk dalaman. Dalaman masih kemas lagi. So untuk dalam dia full leather seat. Okay, dia ada electric seat dekat sini. Jom kita masuk dulu. Okay, dia ada original Honda player. Okay, parking dekat sini. Ada brake hole. Ada butang eco. Untuk 1.5TC dia datang sekali dengan pedal shift dan auto cruise. Okay, so untuk mileage dia dalam 132,000 sahaja. Okay, so jom kita try tengok belakang sempit ke tidak. Okay, dari segi seat semua okay lagi lah. Full leather seat. Okay, untuk dia punya keluasan tak sempit sangat boleh runjur kaki lagi, tak ada masalah. Dan aircon dia ada untuk orang belakang, so tak adalah panas sangat. Okay, jom kita tengok untuk bonnet pula. Sekejap. Bonnet dah datang sekali dengan spoiler ni. Memang nampak sporty. Kita tengok dulu. Memang lawa body kit dia. Body kit macam ni memang kalau korang lepaskan memang rugi weh. Sebab korang dah tak perlu buat apa-apa, dah nampak sporty dari jauh pun orang dah boleh kenal korang. Okay, siap spoiler dah. Okay, so kalau korang berminat dengan Honda Civic ini, korang boleh PM saya. Okay, ataupun nak datang test drive pun boleh, tak ada masalah. Jangan lupa cari saya Nurin. Bye bye. Assalamualaikum.